Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, untuk tutorial asas multimedia pada minggu ke-14 ni, minggu akademik terakhir ni, kita akan bincangkan beberapa perkara. Yang pertamanya, kalau you guys pergi ke tutorial masing-masing, okey, sekiranya you guys pelajar daripada L2T1, rujuk pada tutorial L2T1. Jika pelajar L2T2, rujuk pada L2T2 ya. So saya ambil pelajar untuk tutorial L2T1. Okey, yang pertamanya, please bear in mind, kita kena hantar assignment 2 pada 8 Januari, which is pada hujung minggu ni. Jadi para pelajar minta untuk submit final assessment korang evaluation untuk website korang. Okay, so kena submit. Kemudian okay, untuk attendance minggu lepas saya belum sempat check. Saya akan finalize pada minggu ni. So insyaAllah pada hari Selasa depan boleh tengok attendance masing-masing akan masuk untuk siapa yang hantar progress pada minggu lepas ya. So untuk tutorial minggu lepas, so jangan risau, attendance korang ada, semua saya belum check lagi. Okay, alright. Okay, untuk seterusnya, sekiranya ada siapa-siapa pelajar nak jumpa saya atau nak tanya progress, boleh jumpa saya pada hari Selasa, disebabkan sekarang saya ada conference di KL dan Bangi. Jadi saya minta pelajar yang nak jumpa saya secara fizikal boleh jumpa hari Selasa minggu ni ya. Okey, seterusnya saya nak discuss tentang assignment terakhir kita. Okey, ni link untuk assignment terakhir kita. So kita tengok apa assignment penilaian 4 kita, P4 . So kita tengok kat sini ada dua. Ada final assessment brief dan juga final assessment rubric. So kita tengok untuk final assessment brief. Okey, ada dua benda you guys kena tunjukkan. Okey, yang pertamanya adalah video pembentangan. Okey, dan juga satu poster, yang mana video pembentangan tu adalah berjumlah 20% dan poster adalah 10%. Okey. So apa itu video pembentangan anda? Okey. Yang pertama, korang kena tengok. Okey. Untuk video pembentangan, setiap kumpulan pelajar dikehendaki, ni assignment kumpulan menghasilkan sebuah video pembentangan bertemakan trend semasa di dalam multimedia dan teknologi web. Okey, pemilihan kumpulan nanti saya akan tunjukkan bagaimana. Okey, video tersebut boleh dihasilkan menggunakan perisian Adobe Premiere Pro atau mana-mana perisian yang sesuai. Mana-mana pun tak kisah, saya benarkan apa-apa perisian pun tidak menjadi masalah. Okey. Dengan konsep dan tema yang bebas mengikut kreativiti kumpulan. Okey, so mengikut kreativiti kumpulan masing-masing. Terpulanglah nak buat format penyampai berita ke, macam podcast ke, whatever. Cuma kena make sure beberapa benda yang korang kena ikut. Durasi video hendaklah tidak melebihi 10 minit. Okay, maksimum 10 minit. Dengan resolusi minimum 720 kali 1280. Okay, 720p. Okay, so make sure dia HD lah. Okay, high definition. Selain itu, kalau nak buat atas pada HD ke, FHD ke, 2K ke, 4K ke, silakan ya. So minimum kena HD. Okey, selain itu, setiap kumpulan juga diminta mereka bentuk sebuah poster pembentangan dalam format PDF bersaiz A4. Okey, poster boleh dihasilkan bersaiz A4, boleh guna format landscape ataupun portrait. Saya benarkan kedua-dua. Okey. Dan kedua-dua hasil tersebut, iaitu video pembentangan dan poster, perlu dihantar selewat-lewatnya pada minggu ke-16. Okey, sekarang minggu ke-14. Minggu depan study week, minggu ke-15. Minggu satu lagi, minggu ke-16 adalah tarikh penghantaran video akhir. So ada lebih kurang 2 minggu lagi lah. 2 minggu lebih lagi untuk korang siapkan. Okey, mengikut jadual kelas tutorial masing-masing. Okey, yang ini lecturer tutorial akan tetapkan lah. So saya tetapkan pada minggu ke-16 seperti mana tarikh di dalam e-campus. Okey, bagi melengkapkan tugasan ini, setiap kumpulan wajib memilih satu topik daripada senarai yang telah disediakan. Okey, pilih satu
topik yang telah disediakan. Okey, yang pertamanya trend reka bentuk laman web semasa. Ni ada 10 Okey, ni semua adalah tajuk dia. Yang ni bahasa Inggeris, ni bahasa Melayu, bawah ni bahasa Inggeris So sama je arahan dia. So kena pilih. Kemudian okey, bentuk penilaian. Okey, ringkasan satu video pembentangan. Okey. Satu video pembentangan. Satu poster pembentangan. Okey. Tarikh akhir serahan adalah 22 Januari. Okey. So video pembentangan, bentuk penilaian tugasan, video pembentangan, persembahan video adalah 20%. Okey, 20%. Video berdurasi 10 minit. Okey, resolusi video sekurang-kurangnya 720. Video dimuat naik ke YouTube. Okey, atau mana-mana YouTube dan masukkan QR pada poster pembentangan. Nak masuk QR boleh, nak masuk link pun boleh, tapi make sure link yang anda sediakan tu adalah public. Okey. Okey, kemudian poster bersaiz A4, letakkan kod QR bagi menggabungkan video poster. Okey, kod QR link kepada poster tu kena ada Okey. Letakkan QR code untuk menghubungkan video dan poster. Kemudian salinan poster berformat PDF. Okey, kena convert dia dalam bentuk PDF dan sila masukkan borang permakahan tugasan akhir, nanti saya akan tunjukkan pada muka surat akhir poster. Okey, so muka surat akhir poster kena ada borang penilaian akhir tu. Okey. Alright. Okey, so untuk memilih kita tengok dulu rubrik penilaian Rubrik penilaian, rubrik apa yang kami pensyarah nak tengok kepada awak punya projek. Okey. So kat sini ada beberapa idea yang saya nak tengok. Okey, yang pertamanya a clear delivery of ideas, confident delivery of ideas. Okey. Clear satu. Kemudian confident. Okey, maknanya persembahan anda confident. Appearance ni macam pakaian, okey. Tempat yang proper, orang kata macam apa? Appearance, okey, gaya dan sebagainya. Dan video presentation sendiri. So video tu macam mana, okey. Kemudian untuk poster, okey, untuk visual which is poster lah. Conceptualization, okey, konsep dia macam mana poster tu. Kemudian kita tengok effectiveness, efektif ke tak poster tu. Okey, dua tu saja kita tengok untuk poster. Okey. Jadi boleh tengoklah kriteria dia, cuba capai di tahap kelima sebagai contoh apa yang saya nak clear delivery, maknanya idea yang disampaikan clear, tidak tergantung dan memang jelas, sangat-sangat jelas. Okey, kemudian confidence juga, level of confidence kita boleh tengok dia yakin ke, dia bersedia ke, dia baca teks ke, kan. So kalau boleh confidence, fahamkan apa yang anda nak present. Kalau boleh jangan baca, tapi fahamkan apa yang awak nak present. Okey, benda boleh record, jadi boleh record berulang-ulang kali lah, boleh test. Okey. Kemudian kita ada appearance. Okey, always show appearance that is fully appropriate for the situation and presentation team. Okey, so mungkin nak pakai pakaian tradisional ke ataupun pakaian formal ke, boleh diterima, tapi nampaklah korang kena dengan korang punya tema dan sebagainya, with attire that consistently proper and effective support of the presentation. Okay, so pakaian attire tu kena bagus dan appearance baik lah, sama ada lelaki atau perempuan, mana-mana kaum, boleh je appearance ada mesti sangat baik. Okay, video presentation. So apa yang kita tengok dalam video, the video presentation demonstrate a well-developed concept that communicates the message with exceptional clarity. Okay, so kena clarity dan ada impact, kesan. The structure is logical and smooth. Visual and narration complement each other effectively, and pacing keeps of the audience engage throughout. Okay, so kena adalah visual ataupun body language yang bagus. Okay, untuk kita terangkan kepada orang. Okay, presentation video tu bagus, kemudian audio dan video tally dan bagus, mungkin ada sedikit music, background music yang support the presentation, yang tidak menenggelamkan suara presenter tu. And the concept is consistently clear and professional.
embedding overall communication. Okay, maknanya seamless dan lancar pembentangan tu nampak profesional. Okay, so untuk conceptuality, apa yang kita tengok pada poster dan juga video tu adalah able to generate new ideas or ideas that have potential to be applied and has depth, quality and novel in nature. And lastly, kita tengok adalah effectiveness, how effective is the product. Visual aids are clear. Visual aid ni termasuk poster dan juga video juga, tapi mostly kita akan tengok pada poster dulu dan video tu sebagai support material dia. Okay. Visual aid are clear, professional and strongly enhance communication, making the message engaging and easy to understand. Okay. Dan ini adalah penilaian yang kami akan tengok dan pemberat dia kita akan kalikan kepada 30%. Okay. Alright, so tuliskan nama pelajar kat sini. Borang penilaian ni kena ada di page terakhir kita punya poster. Faham? Okay, kena berada pada page terakhir kita punya poster. Okay, dalam poster tu masukkan ringkasan kepada apa yang anda present. Okay, contohnya kalau anda present berkenaan dengan penggunaan AI dalam pembangunan produk multimedia, so ceritakanlah dalam poster tu sedikit dalam bentuk points. Dalam poster tu masukkan juga QR code yang kita boleh scan untuk download korang punya untuk download korang punya portfolio ataupun link terus ke link pun boleh masukkan, QR code pun boleh masukkan, tapi minta ia berkesan dan boleh diakses oleh kami pensyarah lah. Okay. Kemudian dalam poster tu juga jangan lupa, yang ni penting, masukkan link YouTube korang punya presentation. So video presentation tu jangan hilang sebab dia berjumlah 20% dan make sure dia public dan boleh diakses oleh pensyarah. Dan korang kena ingat yang menilai 30% pembentangan akhir ni bukan saya tapi pensyarah lain di Fakulti Teknologi Kreatif dan Warisan. Okay? Alright. So seterusnya, okay, ni untuk link untuk submit. Okay. Wakil kumpulan saja submit boleh. Okay, so pemilihan kumpulan, saya dah ready kah satu template kat sini, you guys klik. Okay, kalau L2T1 korang akan buka file L2T1 lah. Kalau L2T2 korang akan buka L2T2. Kat sini you guys boleh pilih tajuk masing-masing, boleh cari suka sama suka. Maksimum satu kumpulan 5 orang. Satu kumpulan 4 atau 5 orang. Boleh 4 atau 5 orang. Kecuali lah kalau dah tak cukup kumpulan ke, bolehlah buat satu kumpulan 3 orang. Okay. So dinasihatkan 4 hingga 5 orang satu kumpulan. So boleh pilih tajuk yang anda nak as first come first serve basis. So siapa yang tulis dulu, first come first serve, dia akan dapat lah tajuk tu. Okay. So ada 10 tajuk, boleh pilih tajuk tu dan korang akan present tajuk berdasarkan tajuk-tajuk ni. So 4 hingga 5 orang member dan buat presentation tu, buat poster dan submit untuk penilaian akhir. Okay. Alright. So saya harap korang semua faham kot untuk persembahan akhir ni dan submission untuk persembahan akhir ni. Kalau korang tengok di widget yang telah penyelaras sediakan kat sini. Okay, kat sini hantar kat sini, assignment due adalah pada 22 Januari. So each group of student required to produce a presentation video. Okay, yang ni diulang balik lah. Okay, tapi yang hantar cuma seorang wakil ahli kumpulan. Boleh? Wakil ahli kumpulan saja yang hantar. Okay, so saya nak wakil ahli kumpulan saja yang hantar dan semua tu boleh maknanya kalaulah ahli kumpulan tu ada 5 orang, wakilkan seorang ketua dan ketua tu akan submit untuk korang file PDF poster tu lah. Okay, dalam poster tu kena ada link untuk video presentation dan link untuk kami download poster anda tu. Okay, alright. Okay, okay, so design lah dalam poster tu letak secara kreatif berapa orang ahli, okay, gambar ahli kumpulan, okay, make sure dia secara kreatif. Kalau nak reference mungkin boleh Google. Biasalah kalau korang pergi conference, ada conference poster. Okay, example ataupun template korang boleh Google. Ni contoh poster-poster yang korang pergi dekat conference, korang boleh tengok lah apa
Okay, layout dia tak terlalu kompleks, simple macam ni. So boleh guna elemen-elemen kreatif macam ni. So tunjukkan poster anda dengan baik, letakkan QR dan juga ahli-ahli kumpulan yang terlibat. Creativity adalah limitless, so korang boleh guna mana-mana template yang korang nak. Nak guna elemen minimalist pun boleh, nak guna elemen maximalist pun boleh. Saya benarkan berdasarkan kreativiti masing-masing. Okay, alright. Semua saya sarankan, cubalah sebaik-baiknya buat dalam bentuk infografik, tak terlalu textual dan lebih kepada visual presentation tu lebih kepada gambar lah, lebih kepada graphical presentation. Okay. Alright, so untuk pelajar yang hantar progress hari Selasa baru saya boleh start komen sebab saya tengah prepare untuk 2 conference sekarang ni. Jadi saya mungkin tak sempat nak reply lah. Siapa yang saya sempat reply tu, alhamdulillah tahniah. Saya akan curi masa untuk reply seorang-seorang. So yang saya tak sempat reply tu saya akan reply sampai hari Selasa nanti. Okay. So all the best guys untuk assignment terakhir kita. Okay, dan juga assignment web kita jangan lupa submit. Dan kalau ada apa-apa, you guys boleh jumpa saya secara fizikal bermula hari Selasa. Okay? Study week pun boleh jumpa lagi. Okay? Alright. All the best. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.